Hello. Malam ni diorang akan ke sana lagi. Diorang? Siapa? Foto yang aku bagi dekat kau tu lah. Tapi macam mana kau tahu Itu tak penting aku tahu dekat mana. Aku akan ke sana juga. Nanti aku akan SMS kat kau alamatnya, Makhluk asing tu kontak kau Don't underestimate the knowledge of a kid. Nanti aku akan SMS kat kau. Okey. Bye-bye. Bye. Weh. Kau faham alamat? Aku kena pastikan tak ada orang ikut aku. Tak kisahlah. Sekarang ni aku nak tahu mana kau tahu semua benda ni dan mana kau dapat semua benda ni. Hey, kalau kau nak tahu, aku ni memang dilahirkan sebagai seorang perantara. Jap. Sebenarnya, semua foto-foto tu aku dapat melalui email. Aku syak mereka kontak aku. Aku syak. Email? Shh. Kalau kau nak tahu, teknologi orang lebih advance daripada kita. Kau nak cakap dengan aku yang makhluk asing tu kontak kau melalui email? Kau nak cakap dengan aku yang makhluk asing tu send email kat kau? Kau pasti ke tu makhluk asing dan bukannya skamer? Kau tengok tu. Kau dengar tak? Bunyi apa? Jajah. Jajah. Kita tak boleh dedahkan diri kita, Jajah. Apa ni? Kita orang cuma nak kenakan Mamat ni je. Entah. Mana aku tahu? Siapa suruh kau percaya? Dah lah. Aku rasa belum sampai masa pun kau nak jumpa alien tu. Jajah.